Suasana kecoh tercetus malam-semalam apabila sebuah lori trailer bertindak melarikan diri daripada pemeriksaan penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di kawasan Rawang, Selangor. Menurut rakaman video yang tular di media sosial, lori terbabit dilihat memecut laju walaupun diarahkan berhenti oleh kenderaan rondaan JPJ. Dalam insiden penuh mendebarkan itu, pemandu lori tersebut bertindak memandu secara berbahaya dan dilaporkan melanggar beberapa buah kenderaan lain di laluan berkenaan. Kejadian tersebut turut menyebabkan kesesakan lalu lintas teruk apabila orang ramai memperlahankan kenderaan bagi mengelak bahaya. Rakaman menunjukkan beberapa penunggang motosikal dan pengguna jalan raya berhenti di tepi jalan bagi merakam insiden berkenaan. Difahamkan pemandu lori trailer itu akhirnya berjaya ditahan selepas terkepung oleh pihak berkuasa di hujung laluan. Orang ramai yang menyaksikan kejadian turut menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh memandangkan tindakan pemandu lori itu bukan sahaja mengingkari arahan tetapi turut membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. JPJ setakat ini masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung insiden tersebut. அடிச்சான்